Okey, hari ni 1 hari bulan 6. Okey, inilah rumah burung bersaiz 24. Okey, tangan itu 80 kaki yang belakang lori tu. Dalam lori ni ada buah sawit. Jadi kalau nak tengok makanan burung alik, kita boleh ke dalam ke dalam lori ni lah. Kalau boleh tengok, ini buah sawit Jadi kita akan ambil kamera ni untuk tengok lebih dekat makanan dia macam mana. Okey, sekejap saya ambil kamera dulu. Jadi boleh tengok ada serangga. Jadi inilah makanan burung walit Okey. Tumbuhan serangga ni dia hinggap di buah. Jadi burung akan makan serangga ni. Jadi dia menjadi kelebihan bila sawit ni dekat dengan rumah. Dekat dengan rumah burung. Berhampiran lah. Ataupun dalam persekitaran hutan pun ada juga. Tapi ini kita tunjuk bukti melalui sawit Okey, nampak? Boleh nampak tak? Dia macam dia punya serangga tu lah yang macam terbang-terbang tu. Okey, jadi rumah ni memang tepat sekali berdekatan dengan sawit. Okey, nampak? Jadi kita tengok perkembangan burung Okey, sedang bermain di atas. Okey, dikelilingi sawit semua.